Macam mana nak miliki dinar emas public gold? Ramai berminat nak simpan dinar emas tapi tak tahu macam mana nak bermula. Sebenarnya, caranya sangat mudah. Dinar ialah emas fizikal 999.9 atau 24 karat yang ramai pilih sebagai simpanan jangka panjang untuk membantu mengekalkan nilai kekayaan. Di Public Gold, anda boleh pilih saiz dinar mengikut bajet dan matlamat keuangan masing-masing. Antaranya, suku dinar sekitar RM650, separuh dinar sekitar RM1,250, satu dinar sekitar RM2,500, 5 dinar sekitar RM12,500 dan 10 dinar sekitar RM24,800. Tak perlu risau kalau belum mampu beli terus. Langkah pertama cuma daftar akaun Public Gold dan pendaftaran adalah percuma. Lepas tu, anda ada dua pilihan untuk memiliki dinar. Pilihan pertama, simpan sedikit demi sedikit melalui Gold Accumulation Program GAP. Simpanan anda direkodkan dalam gram emas. Bila gram dah cukup, anda boleh keluarkan kepada dinar emas fizikal. Pilihan kedua, kalau anda ada bajet yang mencukupi, anda boleh terus beli dinar secara tunai melalui physical outright purchase. Tak kira anda bermula dengan suku dinar atau memasang impian untuk memiliki 10 dinar. Yang paling penting ialah bermula mengikut kemampuan. Ramai orang berjaya mengumpul emas bukan kerana mereka mempunyai pendapatan yang besar, tetapi kerana mereka konsisten menambah gram emas sedikit demi sedikit. Kalau anda nak tahu saiz dinar yang paling sesuai dengan bajet dan matlamat anda, isi borang sign up atau klik link di bio. Saya akan bantu anda pilih plan simpanan emas yang sesuai langkah demi langkah.